Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Adil Zawi. Dan saya Haziq Hairul di dalam Open Table Podcast. Untuk kali ini, kita akan bersidang tentang, aku rasa lebih kepada lifestyle and culture lah. Yes. Untuk kita fokus hari ini lebih kepada healthy lifestyle. Betul. Kita dah cerita sedikit tentang sejarah kita, personal history, zaman sekolah and also kisah seram sikit lah. So kita fokus lebih kepada healthy lifestyle. Yes. So untuk itu, dengan tujuan itu, kita menjemput tetamu yang aku rasa sangat sesuai lah untuk topik ini. Siapa Betul. tetamu kita, Haziq? Tetamu kita hari ini boleh dikatakan ada persamaan kan dengan kita dan juga sebelum-sebelum dia punya episod. Dan lebih kepada kenapa dia, sebab antara orang yang paling dekat untuk kita menceritakan tentang apa topik kita pada hari ini. Okay. So tak lain dan tak bukan, kita menjemput kita punya guest untuk perkenalkan diri. Okey. Adam Aiman. Okay. Adam Aiman. Okey. Okey, Adam Aiman, boleh perkenalkan sikit background, latar belakang. Okeylah, sedikit sebanyak nama aku macam korang cakap lah, Adam Aiman bin Azhar sebenarnya. Aku anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Original aku memang daripada KL, tapi bapa aku orang Penang. Jadi kalau tercakap Penang tu daripada dia tu. Boleh. And macam hampa dok kata, kita ada persamaan. Yes. Aku pun Johanian juga. Okey. Bekas Johanian. So Batch? satu batch juga dengan kita punya host kita dengan Haziq. Betul. Batch 2016. 2016. Okey. Macam Okay, everything is going good. Alhamdulillah, sekarang aku pun dah dalam fitness industry ni dah. This is my second year actually. Which is aku pun tak sangka yang aku akan masuk dalam industri ni. Pada asalnya, kalau kau ingat dekat sekolah, aku memang tak terlibat lah dengan apa-apa yang berkait dengan sukan-sukan sekolah pun. betul. Aku, okay, lain dengan korang banyak get in touch dengan sekolah punya aktiviti, koko-koko apa semua. Aku orang yang kuat mengelat. Tapi aku mengelat, aku sebenarnya nak pergi gym. Oh, daripada sekolah lagi kau dah start dah pun. Ya. Okey. Masa tu pergi, kalau kau ingat, UTC Pudu tu belakang sekolah kita. So, orang lain pergi koko, pergi kadet, pergi band ke apa, aku pergi gym. Tujuan aku tak nak masuk benda-benda ni semua sebab aku tak nak terikat. Sebab aku tak tahu, aku punya hati tu memang dekat sangatlah dengan gym ni masa tu. Umur berapa kau start pergi Form 3. Form 3, 15 Form tahun 3. Yes. Kat UTC tu dekat atas sekali? Betul. Masa tu walk in RM2 je. Okey lah, kita budak sekolah nak bayar sekali RM2. dengan futsal, Yes. badminton atas tu. Depan futsal, Okey, yes, okey, yes. okey. So hari-hari lepas sekolah itu pot aku. Dengan siapa kau pergi? Tentu dengan orang besar ke ataupun dengan Tak, budak batch kita juga. Oh, budak Adalah batch. juga senior-senior kita. Tapi mostly aku, Aiman, jemputan kita yang hampa yang sebelum ni. Dia pun dulu ni juga. Tapi dia banyak involve kat cadet. So dia tak adalah boleh Commit. hari-hari pergi gym. Ada lagi beberapa sahabat-sahabat yang lain. Ada juga yang masih meneruskan lagi perjuangan dalam dunia fitness ni. Batch kita Yes. yang main dengan kau ketika itu. Yes, masih lagi. Siapa? Zulfika. Oh, Zulfika. Zulfika. Awak kenal Zulfika? Lama tak dengar nama tu. Kenal. Waktu sekolah kenal. Awak kenal Zulfika, badan dia time tu dah besar ke ataupun Uish, sebab dia kalau ikutkan badan dia dah besar daripada form 5 lagi? Sebab dia pergi gym daripada awal, daripada darjah 6. mungkin tak berapa besar lah, mungkin halus sikit kot. Sebab masa aku form 5, form 3, Ya, betul. Betul. tak adalah sebesar aku rasa lah macam tu lah. Okey. Betul lah tu. Sebab sekarang ni dia dah besar Alzar dah pun. Sebab aku form 3, form 5 pun pergi gym juga. Aku pun pernah lah pergi kepada gym yang kat UTC tu dengan batch-batch aku. So tak adalah macam ni. Ada lean sikit lah. Okey. Shape tu ada lah. Shape tu ada lah. Okey. So time tu aku rasa dia halus sikit lah. Okey. Tapi dia pun aktif dalam. Masih lagi. Sampai sekarang, Masih lagi. Sebenarnya kalau nak ikutkan, dia lagi konsisten daripada aku. Aku ada on and off aku. Okey. Aku makna kata umur 15. Sekarang kalau kita ikutkan sebenarnya dah 12 tahun yang lalu lah. Betul. Kan? Tak adalah 12 tahun ni aku betul-betul konsisten. Aku ada fasa yang mana aku pun
tercedok lah, aku off daripada gym. Lagi-lagi kalau time PKP. Time PKP gym semua tutup, kita tak boleh nak buat apa-apa. So aku pernah gemuk, pernah kurus, pernah fit, semua aku pernah. Okey. Paling gemuk aku pernah pergi pun 110. Itu paling kira tu memang out of shape habis lah. Itu PKP ke selepas PKP? Sebabkan PKP lah jadi macam tu. Oh, mana maintain sampai lepas PKP lah. Lepas PKP ada satu ketika kerajaan buka balik gym boleh pergi. Aku pergi balik, aku kata aku nak kena get in shape balik ni, dah teruk sangat dah. So aku start balik daripada 110 aku turun sampai 80 kalau tak silap 84. 84. Lepas tu time tu dah dalam scene gym ni. belum, aku Kerja pun belum lagi lah. So maknanya sebelum ni kerja apa? masa tu sebenarnya aku kerja as a, ni benda dia tak ada kaitan dengan life aku sekarang, as a graphic designer. Oh, Yes. okey. Aku belajar pun graphic designer sebelum tu. Okey. So Macam mana boleh pergi ke, kalau boleh tarik sikit lah, selepas graphic designer, and apa yang terjadi ketika itu yang lead kau pergi ke fitness industry ni. fitness industry? Okey. Dulu aku pernah fit. Lepas tu aku pernah fat. Lepas tu bila ketika aku fat tu, kita kan ada aktiviti memancing lah, apa benda aktiviti lasak ni. Fasa-fasa itu lah. Kalau kau ingat lah kan. Mesti ingatnya. So aku masih ingat lagi di mana kau kena tolak aku nak naik panjat batu yang tak berapa tinggi pun. Itu pun aku dah bengah. Sungai Gerondong, our favourite lah. Yes. Our favourite lah. So bila benda-benda macam ni tadi, dia jadi kau rasa dalam otak ni dia berlaku satu, dia jadi macam down lah. Sebab kita biasa dah sekadar nak panjat batu, alah aku boleh angkat buat pull up berbelah-belah kali satu ketika dahulu. Nak panjat batu tak boleh. Jadi hari-hari dia macam bermain di fikiran. Tapi ketika itu, walaupun aku tak pergi gym, aku tak ada buat apa-apa fitness punya aktiviti, aku masih lagi belajar pasal bodybuilding, pasal fitness in general lah. Sebab memang aku suka. Okey. Dekat YouTube aku tak tengok benda-benda hiburan sangat sebenarnya. Aku banyak tengok benda-benda macam mana nak, macam what is the proper way to do a pull up. Pull up ni dia apa otot-otot yang terlibat, apa kepentingan exercise ni untuk siapa. Benda-benda tu aku tengok, padahal aku tak buat pun masa tu. Sebelum masuk industri. Sebelum aku kerja dalam fitness industry ni. So aku pun start lah balik pergi gym. Bila mana kita asyik pergi mancing masuk hutan ni, pergi naik laut lah, apalah, aku jadi macam, kalau kau ingat, aku nak angkat sauh pun aku mengah. Oh ya, betul. Jadi apa yang berlaku dalam aku punya otak masa tu, ni sauh ya. Satu ketika dahulu Babel ni macam best friend aku lah. Faham. Apa dah nak jadi dengan aku ni? Time tu masih lagi dalam graphic design kerja kan? Yes. Okay. Lagi kerap kita pergi mengai, lagi kerap aku rasa mengah, lagi kerap lah aku rasa I need to do something. And actually korang juga yang kadang-kadang bahan aku, kau ni dah gemuk sangat ni Dam. Ayat yang paling best bapak orang ni. Macam bapak orang dah ni kau ni. So, aku tak boleh tahan lah lama-lama. Faham. Hujung 2023 aku start balik pergi gym. Masa tu aku pergi gym kondo je. Okey. Kondo mak aku. Masih lagi kerja graphic design? Masa tu yes, exactly. Masih lagi. So maknanya, bila arwah ayah masih ada lagi time tu? Tak. Time tu arwah ayah Arwah ada lagi? tak ada. Oh, tak ada time tu. Okey. Tak ada dah. Abah aku meninggal 17 Januari 2023 kan? Lupa pula aku 2022 ke 2023. Lebih kurang time tu lah. Maksudnya 2023. graphic design Yes, 2023. Yes, 2023 betul. So hujung tahun tu baru aku start balik sebenarnya. So start balik ni apa semua, ajak kawan-kawan kita yang lain-lain. And then aku rasa macam aku mengajar dia orang ni nampak asil lah pula. So kita tengok seorang-seorang kawan-kawan boleh transform dia punya fizik kan. Betul. Daripada fat to fit. 3 bulan. 3-4 bulan lah masa tu kita training sama-sama. Dan adalah salah seorang daripada sahabat kita yang cakap, Dam, kau boleh mengajar sebenarnya. Kau jadi PT lah. Siapa? Boleh aku tahu? Adeli. Okey. Tu antara orang-orang dia. Orang-orang penting dalam kau masuk ke dalam industri ni lah. Yes.
Yang petik ego kau tu lah. Betul. Okay. So bila dia dah cakap macam tu, aku dah mula macam benda ni memang boleh ke? Aku tanyalah dengan mak aku apa semua. Mak aku pun bagilah advice dia apa semua. Okay, fine. Aku pergi ambil lah certificate. Aku certified personal trainer daripada National Association of Strength and Conditioning, NASC. Okay. So bila aku dah dapat certificate tu, aku macam, okay, aku nak buat apa? Mula kerja lah. So itu dah ke depan sikit tu. So perjalanan kalau kau boleh ceritakan macam mana on your first day, sebab kau bukan personal trainer pada asalnya, setahu aku lah. Yes. Mungkin kau boleh ceritakan sikit sebelum kau jadi certified personal trainer, engkau sebenarnya kerja dekat dalam gym as a membership consultant. Yes. So nak kerja membership consultant tu pun aku masih ingat sampai sekarang. Iaitu aku dah lama ni kerja dekat satu company je as a graphic designer. Aku dah lama tak ada interview kerja apa semua. So I seek your advice kalau kau ingat. Okay. Zik, aku nak interview kerja ni. Kau interview aku boleh? As if macam kau nak hire aku lah. Tapi aku kerja gym ni, Zik. Yang aku cakap kan. Tapi bukan trainer lah. Aku kerja membership consultant dulu. Aku nak dapat experience dulu. Macam mana environment bila kerja dalam gym, commercial gym. Sebab kau keluar commercial daripada gym, comfort zone kau lah of ketika course, itu. Aku tak sangka yang aku akan masuk ke dalam industri yang sangat berbeza daripada apa yang aku dah biasa buat. So aku ingat lagi lah kau interview aku kan. Untuk aku dapat balik keyakinan aku yang dah lama aku hilang. Faham. Sebenarnya lama dah sangat aku hilang. Bila dah settle interview dengan kau, aku rasa selang sehari dua, Kau pergi interview. yes, Anytime Fitness panggil aku untuk interview. Aku pun datang dan alhamdulillah dia hire aku on the spot. Betul. So masa dia dah hire tu, so aku start kerja lah. Aku diberi peluang juga untuk bekerja. Sewaktu itu Anytime Fitness yang gym ni dia belum buka pun lagi. So dia dalam fasa kita panggil pre-sale. Okay. Dia tengah collect members lagi. Members duk sign up apa semua. Kat mana Wan Semaju. Wan Semaju. Aku main area sini lah, tak jauh. Lepas tu aku kerja situ sekejap je. Dalam aku kalau tak salah tak lebih daripada 3 bulan lah. Dekat Anytime Fitness. As a membership consultant. Tapi great experience dekat situ. Very actually. Aku dah lama tak interact dengan orang cakap English. Faham. So bila masuk dalam commercial gym ni, dia berbilang bangsa. Ada juga foreigner. So one of the things yang aku rasa aku improve a lot is aku punya English communication skill lah, yang mana aku dah hilang lama lah benda ni. Then bila aku dah masuk situ, aku ambil juga certified personal trainer. And at the same time ada juga ongoing project yang lain, tapi aku memang utamakan yang fitness industry sebab aku rasa bila aku flashback diri aku, benda ni boleh pergi jauh sebenarnya. Bila aku dapat je CPT ni, aku dah certified, aku resign daripada situ. Oh, okay. Kau gunakan Anytime Fitness ni lah. Aduh. Time tu kau bayar sendiri ke apa? Nak ambil course memang kena bayar sendiri. Okay. Yes, tak ada, company tak akan tanggung. Berapa kalau boleh tahu kos nak ambilkan the certified tu? Kalau tak salah, dia 3,500 ke bawah lah. 3,000. Nak ambil certified personal trainer. Sebenarnya. Kau boleh rasakan itu satu investment yang good investment lah untuk for your life, kau rasa? Absolutely, because until now aku masih lagi Change your dalam life kan? So kau dalam rasa ni. itu boleh dikatakan satu sebenarnya dedication lah. Bila kau nak chase something that you really want, itu dedication yang kita perlukan. Betul tak? Betul. Sangat-sangat. So dengan itu aku rasa kita boleh berehat seketika Untuk kita pergi sebab kepada kita boleh dive in deeper Yes. yang Adam Aiman punya life as a PT. Betul? Yang kita boleh sambung in part 2. Let's go.